Sebelum kita beli emas, cuba tanya dengan diri sendiri dulu. Apa matlamat kita beli emas? Jika emas ini untuk dipakai seperti barang kemas ataupun hadiah perkahwinan, emas 916 adalah pilihan yang terbaik. Ia cantik, praktikal dan masih bernilai tinggi. Tapi jika emas ini untuk simpanan dan pelaburan, kita perlukan emas 999.9 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Spread dia rendah, mudah dicairkan dan sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Sebab emas jenis ini lebih cepat kita untung berbanding jika kita simpan emas perhiasan. Jika emas ini untuk wasiat, kita perlukan dalam bentuk emas yang mudah untuk diagihkan dan bernilai besar. Contohnya gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo emas. Emas fizikal yang disimpan atas nama sendiri mudah untuk dipindah kepada waris tanpa proses yang rumit. Ramai hari ini beli emas ikut emosi, tapi pimpinan emas yang sebenar beli emas ikut strategi. Bila kita ada tujuan yang jelas, simpanan akan jadi lebih tersusun dan lebih berkesan. Nak mulakan simpanan emas dengan matlamat yang jelas, boleh isi barang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.